Guys, ini line up aku untuk game menentang Fulham malam ni. Seperti biasa, Alisson will start as goalkeeper. Untuk right back, aku akan choose Jeremy Frimpong malam ni. Kita perlukan pace dan trickery di bahagian kanan tu. Seperti biasa, captain kita Virgil van Dijk akan start alongside Mat Bogil, Ibrahima Konate. Left back aku rasa Arne Slot akan pilih Kerkes untuk start. Walaupun aku tak nak dia start, tapi aku rasa Slot akan pilih dia lah. Seperti biasa, kita akan main double pivot. Ryan Gravenberch akan start alongside Curtis Jones. Of course, our main man akan start, Dominic Zoboslai. Dan aku rasa a surprise inclusion for McAllister tonight. Ini just prediction aku. Aku rasa Arne Slot akan main a pack midfield tonight. McAllister dengan Zoboslai main midfield. Dan of course, di bahagian forward, dia akan start Florian Wirtz dan our main man, Hugo Ekitike. Prediction aku untuk malam ni, aku rasa Liverpool seri dengan Fulham. Satu sama. Kita tengok je lah.